Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita dekat Sedili kecil dekat Pantai Mahkota. Siapa ada dengan kita? Cuba teka. 1, 2. Orang mana tu? Yeah. Bah Usop in the house guys. Bah, Hai. sepatah dua kata nasihat ke, marah ke? Tak boleh nasihat orang tua dia pandai kita nasihat dia marah kita balik. Lama dia hentam kita dalam TikTok mampus kita. Itu guys, nasihat daripada Bah Usop. Jangan lupa ikut. Bah, peace bah. Assalamualaikum sikit. Yeah, thank you bah. Datanglah Jesembe ya. Jesembe. Oh, sini jauh nama dia Jesembe Ni Jesembe. Okey, insya-Allah. Ni bah kalau nak datang raya-raya keramaian cuti, bah jangan kira lah bah. Ni kata-kata ni bah penuh kemah. Ni pondok ni bah semua dia orang belok tidur. Dia orang belok semua pondok ni, mana sampai dulu dia belok dia tidur malam. Dia buat tidur malam pasang kemah. Tidur malam, pasang kemah penuh lah. Ni. Bah tengok lah kalau keramaian datang. Oh, memang macam pesta orang. Dia awal-awal dah datang dulu malam, siang tu dah penuh. Dia dah belok kemah untuk tidur malam. Guys, yang penting datang sini jangan lupa cari Bah Usop. Abang pasanglah kemah kat mana-mana tak ada apa. Jumpa. Guys. Sini